Marcos, janganlah begitu. Saya sakit hati melihat kau begini. Apapun dalam hati saya, kau sentiasa seorang lelaki yang patut dihargai dan dihormati. Tidak kira apa yang berlaku nanti, saya pasti akan berada di sisi kau untuk mengharunginya bersama. Tidak akan meninggalkan kau. Angie, kau benar-benar rasa saya layak untuk kau buat begini? Saya pernah kehilangan, bertarung dan cuba untuk melupakan kau. Tapi rupanya tak dapat melupakan kau. Kalau begitu, saya tak akan meminta apa-apa lagi. Asalkan kau tiada masalah, datanglah cari saya. Itu sahaja. Saya tak boleh jadi egois. Saya hanya akan menunggu kau. Saya akan menerima apa sahaja keputusan kau. Bagaimanapun abang tak sepatutnya menggunakan anak yang tak berdosa. Anak itu menghidap kanser darah. Saya pun rasa abang kau akhir-akhir ini agak tak normal. Dia biasanya matang dan stabil. Menangani hal dengan baik. Sekarang dia sedar bersepinana. Tidak peduli perasaan orang lain. Malah terjun ke laut di depan orang ramai. Komi Yuan ada masalah ke akhir-akhir ini? Sejak dia balik dari Mumbai, saya rasa Yuan agak tak betul. Mungkin dia didera oleh penculik di sana. Jadi ada trauma, saya sudah tanya pakar. Mereka kata Yuan mungkin ada sindrom trauma pasca trauma. Boleh ke sindrom trauma pasca trauma ni dirawat? Mari kita sama-sama nasihati Yuan. Saya rasa jangan remai-remai, mungkin dia akan lebih tertekan. Bagaimana kalau saya cari masa untuk bercakap dengannya secara pribadi? Baiklah. Tidak mahal, Yuan tak boleh ditanggul lagi. Bagaimana kalau saya dan Mak pergi cakap dengannya? Dia seorang yang sangat berbakti. Dia akan dengar kata Mak. Abang sulung. Alamak, abang dah balik, rupanya kau dah balik. Alamak, muka kau nampak tak sihat Ashwi. Sediakan teh ginseng untuk abang sulung. Mak. Maaf buat Mak risau. Yihin, maaf ya. Saya rosakan majlis pertunangan awak. Saya harap awak maafkan saya. Sebab saya sedar saya ada masalah psikologi. Saya tenangkan diri lama-lama. Saya teringat sejak saya balik dari Mumbai. Emosi saya lain dari dulu. Sebab benda kecil pun saya marah. Semua benda sensitif dan syak wasangka saya. Saya juga hilang pertimbangan. Saya buat benda yang saya tak patut buat. Tapi lepas ni tak akan lagi. Saya akan pergi jumpa pakar psikologi. Hadapi masalah saya. Baguslah kalau awak cakap macam tu. Ini bukti penyakit awak taklah teruk sangat. Ya abang. Tadi kami risau awak tak nak jumpa doktor. Jangan risau. Saya tak akan lari lagi. Sebab saya tak nak buat salah lagi. Kami pasti sokong awak pasti cepat sembuh. Yuan ni anak Mak. Kalau macam tu Mak dah lega. Abang minum teh. Makcik ayah pun sokong awak. Terima kasih abang. Ya abang. Kami semua sokong awak ya. Yihin. Saya nak balik bilik rehat. Yihin. Yihin, biar adik awak tenangkan diri dulu. Okey. Hari ni awak dah mandi laut. Kenapa tak pergi buat spa untuk relaks? Balik rumah sendiri. Nampak orang yang paling biasa. Sudah nikmat yang paling besar. Maaf. Lepas benda tu berlaku, saya tak tahu macam mana nak uruskan. Maaf. Yang patut cakap maaf saya. Saya yang ada masalah. Saya tak boleh kawal diri saya.
Tak apa. Benda lepas anggap tak pernah berlaku. Ada benda susah nak anggap tak pernah berlaku. Awak pun tak nak benda macam ni berlaku. Mungkin kita fikirkan yang baik-baik. Kadang-kadang ada sedikit masalah. Tapi untuk keluarga kita, mungkin ini satu ujian yang baik. Tapi ujian ini terlalu besar untuk aku. Apapun yang berlaku pada masa depan, aku akan hadapi bersama kamu. Kamu kena yakin pada diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih semua kerana datang ke parti pertunangan kami. Hari ini naik botol mesti mabuk baru boleh balik. Maaf kalau tak nak mabuk boleh terjun laut. Aku nak minta maaf sebab aku rosakkan parti pertunangan kamu. Sebenarnya aku buat macam tu sebab aku sayang kamu. Tak nak kamu kena tipu. Aku tahu kamu ada penyakit tak boleh kawal emosi. Bolehkah aku nak marah orang sakit? Bukan maksud aku orang sakit boleh buat sesuka hati. Aku akui aku buat macam tu memang cuai. Tak ambil kira perasaan kamu macam ni. Aku biar kamu hukum aku bagi kamu puas hati. Macam mana kamu nak hukum aku? Dulu masa kecil kamu memang nakal. Suka usik aku ingat ada satu masa. Kamu jatuh dari tangga nak takutkan aku. Tapi terlepas jatuh sampai kaki patah. Mak kata kamu terlalu nakal suruh aku hukum kamu. Jadi aku lukis muka besar di kaki gipsum kamu. Lukis satu muka besar. Kamu nak biar aku lukis muka besar tak? Ya tak boleh lawan. Jangan pusing muka. Aku tak pusing pun. Guna tangan kamu tarik telinga. Nak tarik telinga buat apa? Kamu lukis je lah. Mari. Jangan lari, aku tak lari. Sana. Hahaha. Macam mana tengoklah muka kamu sekarang? Alamak, tak ada maruah CEO dah kan? Wah, aku nak ambil gambar. Haha. Wah, aku nak upload dekat website syarikat. Esok semua orang tengok muka kamu mesti gelak tak boleh berhenti. Jangan main-main adik. Bagi aku. Tak bagi biar aku delete boleh tak? Tak bagilah. Saya bergurau dengan anda. Tetapi saya akan tinggal sebagai cenderahati. Sekiranya anda membuli saya pada masa akan datang, saya akan membuatnya terbuka. Hahaha. Anda ketawa tetapi anda tidak marah kepada saya. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika anda marah kepada saya. Saya hanya peduli berapa banyak kerosakan yang anda buat kali ini. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuat. Saya hanya kakak awak. Anda tidak gembira, saya juga tidak selesa. Sebenarnya saudara dan saudari tidak mempunyai kebencian yang mendalam. Semasa kecil anda membawa saya lumpuh, naik tangga dan turun tangga tanpa sebarang aduan. Saya tahu awak sangat menyayangi saya. Tetapi saya telah dewasa. Anda membiarkan saya memutuskan sesuatu pada masa akan datang. Abang jangan salahkan diri sendiri. Sebenarnya anda mengingatkan saya sebelum bertunang. Saya sendiri yang enggan menerima kenyataan ini. Sekarang anda sakit, saya harus mengambil berat tentang anda. Jika anda pergi ke doktor untuk beresah terdikan, saya akan menemani anda. Tidak, anda tidak membenci saya. Saya sudah sangat gembira, jangan risau. Saya tahu bagaimana menghadapi tekanan ini. Sebaliknya anda berhenti mengingati perkara-perkara yang tidak bahagia itu. Saya gembira jika anda gembira. Saya tidak mahu selalu melihat anda mengerutkan kening. Saya mahu anda seperti ini yang saya lukis, haha, ketawa. Ketawa setiap hari. Haha, maka saya tidak akan mencuci muka. Pergi ke syarikat seperti ini, okey. Itu lebih baik, haha.
Hai, tidak menghalang Anda. Tidak menghalang duduk. Tidak ada yang bertemu untuk makan tengah hari. Makan sandwich. Oh, Anda makan 3 kali sehari, mengapa tidak membuat janji temu untuk makan? Saya telah makan 2 kali sehari dengan Anda. Bukankah keluarga itu manusia? Tetapi bukan orang yang Anda mahu temui. Topman tidak menemui Anda. Dia mahu menjaga anaknya. Bagaimana dengan anaknya? Tidak tahu. Anda tidak memaafkannya karena tidak peduli. Dia menyedari bahawa anaknya dibenarkan. Mengapa saya tidak memaafkannya? Topman, hai duduk. Saya ada sesuatu yang perlu dilakukan. Hei duduk. Apa halnya? Topman, sebenarnya hal antara kamu berdua. Saya tak berapa nak cakap apa-apa, tapi Reni adik saya. Saya abang keduanya, tak nak nampak dia tak gembira. Betul tak? Bila kamu nak selesaikan hal ni? Billy nak buat pembedahan dalam beberapa hari lagi. Lepas dia selesai pembedahan, saya akan uruskan hal ni. Saya yakin Yisin akan hidup bahagia. Yisin doktor, kata selepas pembedahan. Billy pulih dengan baik. Berikan saya sedikit masa. Masalah antara kita akan selesai tak lama lagi. Buat apa? Masih hal yang sama, ada apa? Kalau saya duduk, kamu akan panggil pengawal halal saya tak? Tak lawat langsung. Buat apa? Boleh tak kamu hormat saya, berikan saya sedikit ruang peribadi? Kalau begitu, boleh tak kamu berikan saya sedikit ruang pribadi? Bincangkan hal pribadi saya. Billy dah keluar hospital. Tahniah. Sekarang perkara pertama yang saya lega adalah nak dating dengan kamu. Ahad ni ada persembahan tarian. Masa dan tempat saya akan hantar SMS. Jangan lupa. Hari Ahad semua orang ada program. Nasib baik ada Yihin main mahjong dengan kami. HMM itu yang teruk. Hari Ahad tak ada program. Bukti belum berbaik dengan Topman. Mama rasa saya patut berbaik dengan dia tak? Tak semestinya. Jadi ibu tiri tak mudah tahu. Muji kamu dengan Yatming bukan baik. Topman lain sikit. Topman dah dewasa. Dia faham hal. Itu budak kecil. Dan budak tu ada ibu lagi. Kan walaupun kamu baik sangat dengan dia, dia tak akan hargai kamu. Yihin, asalkan kamu masih cinta Topman, tiada yang tak boleh diselesaikan. Macam mana nak selesaikan? Nak Yatming putus hubungan dengan anak tu. Tak perlu budak tu. Mudah nak manjakan asalkan kamu ikhlas. Dia boleh merasakannya dan Topman bersedia membantu kamu. Apa-apa masalah kita selesaikan bersama. Jangan terlalu mudah berputus asa. Sejujurnya, sebenarnya hari ini Topman ajak saya pergi tengok tarian. Alamak, macam mana ni? Kalau saya pergi, itu bermakna saya terima dia. Yalah. Kalau saya tak pergi, berarti habislah. Ya, apa pendapat kamu semua? Mak. Saya fikir begini. Kamu dah dewasa, ada akal. Kamu buat keputusan sendiri, kamu yang tentukan. Mak sokong kamu selalu. Komi, apa pendapat kamu? Saya rasa kebahagiaan kamu perlu dipegang dalam tangan sendiri. Kamu berdua macam tak cakap apa-apa. Effie Makcik, adakah kamu ada pendapat yang lebih membina? Tak ada sikit je. Dengar sini. Saya rasa kamu ni suka memilih degil perangai besar. Bukan budak-budak lagi. Susah nak dapat peluang terakhir. Dapat orang yang sama memilih dan degil macam kamu. Sudah bertuahlah. Tak perlu cakap macam tu. Sebenarnya hidup ni macam main mahjong. Habis kalah sampai yang terakhir tak nak makan. Hasilnya kosong. Kosong, kamu nak tak kahwin ke?
Ah alamak.